Ini kebun tanaman ubi. Ini ubi 3 bulan punya. Garanti 3 bulan memang dia berbuah. Ini ubi 3 bulan. Keladi. Ini keladi, banyak keladi ini. Sini semua keladi. Keladi. Ini kebun buah selau. Buah selau. Banyak nih, banyak buah. Ini dah, macam ini buah dia. Macam hari ini panas. Banyak buah. Buahnya semua nih. Memang banyak buah ni. Kalau dia makan memang tidak dapat habis lah. Musim berbuah. Senang saja tanamnya barang. Kuasaan dia pun luas. Yang kecil pun ada, yang besar pun ada, yang tua pun ada, yang muda pun ada. Banyak. Ya. Ini berkawan 3 biji sini. Ini pun ada banyak sini. Ini pun ada. Tengok. Oh iya. Memang luas kawasannya. Buah memang betul-betul banyak. Tidak termakan nih buah. Dijual pun tiada orang mau beli. Tidak seperti labu kuning. Banyak nih. Buah selau. Tapi ini selau putih lah. Kalau cakap buah selau. Kisuk. Bagus. Walaupun ada rumput-rumput macam ni, tapi dia subur. Tetap subur. Betul banyak buah. Besar buah. Nah, ini 3 biji cukup lah dibawa. Satu biji ada 4 atau 5 kilo. Satu biji. Ini kawasan labu kuning.
Ini subuh memang subuh, tapi belum ada buah. Labu kuning. Hentekai, hentekai. Hentekai. Namanya labu kuning, hentekai. Belum berbuah. Ini pun labu kuning. Labu kuning ini dekat pondok lah, dekat pondok sini. Dekat pondok ni labu kuning. Ini masih baru labu kuning. Ini dia. Labu kuning ataupun dalam bahasa Iban hentekai. Buah hentekai. Ini buah hentekai. Kedua hentekai ni. Tapi baru bunga lah. Tuh. Baru nyadai. Kecalak pendisai kantan. Tuh kantan tuh. Kantan atau kecalak. Lengkuas. 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 Nih kalau sudah jadi buah nanti Pak, bagus nih, ini besar dia punya buah kalau ikut betul nih. Nah, ini ternakan belimbing batu. Belimbing batu. Tunggu matalang saja nih batu. Ini pokok kasai, ataupun longgan Sarawak. Ini jambu. Ini ada apa jenis ini makanan tahun temuan macam orang yang tinggi darah kapal kan boleh makan ni. Ni ada pahit. Ni nangka. Nangka belum tanam lah, tunggu ada masa baru tanam dia. Sekarang sibuk ni, belum ada waktu lagi. Makan. Tunggu ada waktu lah. Baru tanam. Musim hujan ni bagus tanam ni. Tepi kebun pada kolam. Kolam ikan. Sini pokok pisang. Pisang. Ini pisang kepok. Ini pisang bun. Baru menjadi. Ini pokok belimbing batu yang sudah ditanam. Tapi belum berbuah lah. Jambu yang sudah berbuah. Jambu. Ini pokok belimbing batu yang saya masukkan tadi. Ini yang sudah berbuah nih. Ini buah dia. Ada sirih naik. Buah ya. Masam-masam. Oke, sekian saja dari saya. Dan kali kita tengok video lagi. Oke, terima kasih.